This call is now being recorded. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-puan dalam juzuk yang ke-9. Hari ini kita akan membincangkan sinopsis ataupun ringkasan yang terdapat dalam juzuk yang ke-9 yang memaparkan dua surah, iaitu sambungan daripada suratul A'raf 88 sehingga 206, dan kita masuk surah Al-Anfal bermula ayat pertama sehingga ayat yang ke-40. Mari kita tengok apa iktibar ataupun cerita yang terdapat dalam juzuk yang ke-9, yang mana permulaan juzuk yang ke-9 kita dibawakan dengan cerita tentang Nabi Syuaib alaihi salam yang berdakwah kepada kaumnya, yang mana kaumnya ini menipu dalam sukatan, dalam timbangan Nabi Syuaib, ya. Maka bila mana pembesar-pembesar daripada kaum Nabi Syuaib ini diperintahkan untuk beriman kepada Allah, tinggalkan perkara kejahilan, perkara penindasan yang mereka lakukan, mereka tak nak berlaku adil dan mereka tak nak dengar serta tak nak beriman kepada baginda Nabi Syuaib alaihi salam. Maka akhirnya Allah menimpakan azab, iaitu pada ayat 91, alladzina kadzabu syuaiban ka'allam yaghnau fiha. Lalu datanglah gempa bumi yang menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Maka Allah sebut itulah kesudahan bagi mereka yang mendustakan utusan Rasul yang kami telah pun memerintahkan untuk mereka ini beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah berkaitan selepas Nabi Syuaib, Allah paparkan cerita berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang mana dalam kisah Nabi Musa alaihi salam ini dibawakan cerita tentang Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Maka akhirnya Firaun ini tercabar dengan Nabi Musa, maka mereka menghantar ahli sihir yang terkemuka waktu tu di negara Mesir lawan dengan Nabi Musa. Kemudian yang menariknya dalam cerita Nabi Musa ini, semua ahli sihir yang asalnya nak berlawan dengan Nabi Musa ini disebabkan adab dia. Kalau kita tengok tuan-puan, pada ayat ke-115, ya, yang mana ahli sihir ni bila nak lawan dengan Nabi Musa, dia minta izin. Qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulqin, ayat 115. Mereka minta izin, siapa nak mula lemparkan dulu ni sihir masing-masing, kehebatan masing-masing. Maka ahli sihir ni minta izin dekat Nabi Musa disebabkan adab akhlak ahli sihir ni. Bila mana minta izin dekat Nabi Musa pun cakap kamu mula dululah. Qala alqu, maka Nabi Musa jawab lemparkanlah dulu. Kemudian bila ahli sihir dah selesai melemparkan tongkatnya, maka tali dan tongkat jadilah ular sihir yang menakutkan. Kemudian Allah mewahyukan wa auhayna ila Musa. Waktu ni Nabi Musa dia tak tahu nak buat apa, sampailah Allah wahyukan pada ayat 117, wa auhayna ila Musa an alqi asab. Aku wahyukan kepada Nabi Musa untuk campakkan tongkat dia juga. Maka menjadilah tongkat itu ular yang sangat besar. Fa-idha hiya talqafu ma yafikun. Maka tongkat yang menjadi ular yang besar ini menelan semua ular-ular ahli sihir ini, tuan-puan. Kemudian tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada kisah ahli sihir ini kita akan dapati selepas daripada tu disebabkan ular ahli sihir ni, tuan-puan, disebabkan ular ahli sihir ni telah pun beradab dengan Nabi Musa alaihissalam,
bila mereka tengok mukjizat Nabi Musa ni tuan-puan, mereka pun beriman kepada Allah. Apa mereka kata? Qalu amanna bi rabbil alamin. Ya, mereka berkata kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Ya, apa mesej akhlak yang nak disampaikan dalam cerita Nabi Musa ini dengan ahli sihir adalah bahawa mereka ini tuan-puan, bila mana mereka ni ada akhlak, mereka ini beradab, maka sangat mudah Allah nak masukkan hidayah kepada dalam diri mereka. Sangat mudah Allah nak masukkan, nak campakkan hidayah. Maka tuan-puan, dalam hidup ini kita kena ada akhlak, kita kena ada adab. Dengan siapa sahaja kita kena beradab, lagi-lagi dengan guru kita, ya, dengan mak ayah kita kena beradab. Ya, supaya apa dia? Bila kita beradab, Allah akan masukkan nilai akhlak. Allah akan masukkan hidayahnya. Seperti mana ahli sihir yang hidupnya sepenuhnya melakukan ahli sihir. Kalau kita fikirlah daripada segi akal fikiran. Ahli sihir hidupnya dengan khurafatnya, dengan syiriknya. Tapi disebabkan dia beradab dengan seorang Nabi, dengan seorang guru. Nabi ni guru lah ya. Dengan seorang guru, walaupun hidupnya dilumuri dengan dosa dan maksiat, tapi pengakhiran dia, mereka ini masuk Islam, mereka ini beragama, mereka ini bertuhan. Bahkan kalau tengok dalam cerita Nabi Musa dan juga ahli sihir ini tuan-puan, bila mana Firaun dengar semua dia punya ahli sihir ini beriman, dia terkejut. Bahkan dia memberikan satu warning. Dia kata, oleh kerana kamu ni semua beriman dekat Nabi Musa, ayat 124, la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan dan kaki kau. Ya, maka apa jawab ahli sihir ni tuan-puan? Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Qalu inna ila rabbina munqalibun, ya Allah. Tuan-puan, itulah nikmat hidayah. Bila mana Allah dah campakkan dan masukkan hidayah kepada seseorang yang berakhlak. Ya, adab ini mendahului ilmu. Ya, walaupun orang-orang ahli sihir ni dia tak ada ilmu berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan ketauhidan, tapi disebabkan akhlak mendahului ilmunya, maka Allah campakkan iman. Walaupun diancam untuk dibunuh, dipotong tangan ke kanan dan kirinya, dia tetap berpegang kepada agama. Kemudian ada lagi lah cerita sambungan daripada kisah Nabi Musa ni, ya, boleh mana tuan-tuan boleh tengoklah tu, saya petik sedikit cerita tentang Nabi Musa. Ada lagi tentang umat Nabi Musa ini, mereka didatangkan padanya balasan daripada berbentuk belalang dan sebagainya. Macam-macam lah ujian yang Nabi Musa hadap. Last sekali apa dia? Kami tenggelamkan, siapa dia? Kami tenggelamkan Firaun bersama dengan pengikutnya dalam laut. Apabila last dia kejar Nabi Musa tu, akhirnya Allah Ta'ala binasakan Firaun. Waktu tu Firaun nak beriman. Waktu tu baru nak beriman, maka Allah tak terima lagi imannya. Kemudian dipaparkan seterusnya pada surah Al-A'raf ni juga larangan melampaui batas dalam beragama. Ya, umat Islam diingatkan supaya berpegang teguh kepada wahyu dan tidak mengikut hawa nafsu. Kemudian yang keempat, kepentingan bertawakal kepada Allah. Yang mana hari ini kita perlu meletakkan setinggi tawakal kepada Allah tentang kejayaan dunia dan akhirat. Dan umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan Allah dan tidak lalai dengan kehidupan dunia. Ya. Kemudian kita sambung, kita dimulakan dengan surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal ni, Al-Anfal ni maksudnya harta rampasan perang. Bila mana berlakunya peperangan di antara orang Islam dan juga kaum kafir, maka bila mana orang Islam dapat menawan satu-satu tempat itu, maka dihalalkan padanya harta rampasan perang. Ya, adalah dia punya kadarnya bagaimana mengikut aturan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga surah Al-Anfal ini menceritakan tentang peristiwa perang Badar, perang Badar Kubra di antara orang beriman dan juga kaum kafir musyrik.
Kemudian cerita tentang hukum harta rampasan perang ataupun dipanggil sebagai ghanimah. Bagaimana pembahagian tersebut yang adil, yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan mengkhianati Allah dan Rasul, untuk sentiasa diperintahkan memegang amanah, tidak khianat. Seterusnya jujur dan keadilan dalam menilai perkara utama dalam Islam, termasuk ketika dalam peperangan. Dan dalam ini juga menceritakan tentang ancaman kepada kaum musyrikin. Bagi mereka yang menolak kebenaran, maka mereka ini diancam akan dibunuh, akan diperangi oleh orang-orang yang beriman. Mereka ni akan ditakluki. Kemudian tuan-puan, petikan ataupun ayat pilihan yang saya akan berkongsi pada tuan-puan hari ini untuk juzuk yang ke-9. Allah berfirman pada surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tuan-puan, ayat ini Allah nak bagi tahu apa? Ayat Quran hari ini, kalau hari ini kita baca, ada rasa apa-apa tak? Ada rasa sedih ke, rasa takut ke, rasa gementar ke, bila baca Quran tu rasa nikmat ke? Kalau perasaan-perasaan yang ketika baca Quran ni masih lagi belum muncul, maknanya kita masih lagi belum capai tahap iman kita ini, diri kita ini betul-betul cintakan Al-Quran. Kerana mukmin yang sebenar apabila dibacakan, didengarkan padanya kalamullah, dia akan rasa tenang, akan rasa sedih, akan rasa takut, rasa gementar dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran ini. Dan mudah-mudahan tuan-puan kita doa kepada Allah, ya Allah, kau campakkan dan kau hadirkan rasa kemanisan dalam beribadah, rasa kemanisan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala terus memilih kita semua menjadi ahli Al-Quran. Ya, mudah-mudahan tuan-puan yang berada dalam kita punya tadarus ini, Allah Ta'ala pegang hati kita sampai kita selesai perjuangan kita dalam bertadarus sehingga 30 juzuk Al-Quran. Wallahu a'lam.